Dah makan belum? Belum. Dah. Kenapa dah hari ni? Bagus. Kenapa pada tu tak makan lagi? Aku tak rehat lagi ke konten. Taklah, hari ni tadi teman cikgu bagi yang dimakan dulu. Tak apa, nanti yang lain nanti cikgu bagi makan. Lepas waktu rehat nanti jumpa cikgu, okey? Cikgu belanja. Okey. Sekarang ni cuba tengok. Hari ni kita akan belajar matematik tahun 4. Yelah, awak tahun 4 kan? Takkan cikgu nak ajar tahun 5. Okey, dekat tangan cikgu ada apa? Kertas. Tangan kanan ada kertas, tangan kiri ada Buku. Okey, apa nama bentuk kertas ni? Segitiga. Segitiga. Nama bentuk buku ni? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Ya. Tak apa. Kalau segi 4 sama macam mana ini? Segi 4 sama. Sama semua sisi. Semua sisi sama. Okey. Okey, cikgu nak tanya lah. Antara dua ni, awak rasa siapa yang saiz dia lagi besar? Segi 4 sama. Segi 4 tepat ini. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Aini cakap segi 4 tepat. Macam aku cakap segi 3. Okey. Siapa rasa selain daripada tengok dengan mata macam ni kan siapa lagi besar, awak rasa ada tak cara nak tahu yang mana lagi besar? Tak tahu. Tak tahu? Kira sama sisi buat cikgu. Kira tambah semua sisi. Okey, tambah semua sisi. Syafika ada nak cakap apa-apa? Tak ada. Okey, selain daripada tambah semua sisi ada lagi idea lain? Tak ada. Pandai. Ha? Pandai lipat macam ni tengok. Pandai lipat macam ni. Ah. Oh, tengok macam ni. Lepas tu rasa dia lagi besar lah. Okey, tak apa. Sebenarnya, tadi jawapan Maizatu tu hampir betul. Tapi dia ada nama dia Maizatu. Nama dia perimeter. Perimeter. Okay, perimeter maksud dia ukur keliling. Ukuran keliling. Maksudnya awak kena contohlah cikgu bagi awak bentuk segi 4 sama. Bila dia cakap perimeter, maksudnya awak kena kira, awak kena tambahkan semua sisi dia. Daripada sisi atas, sisi kiri, sisi bawah, sisi kanan. Awak kena tambahkan semua. Jumlahkan semua. Jumlahkan semua sisi. Okey. Contohnya, kalaulah kat sini cikgu letak sisi dia 4 cm. Maksudnya semua sisi ni tanda ni bermaksud sisi 4 cm ni untuk semua sisi ya. Semua sisi sama. Jadi semua sisi tu sama, 4 cm semua. 4 cm, 4 cm, 4 cm. Jadi kalau nak cari perimeter, 4 cm tambah 4 cm tambah 4 cm tambah 4 cm akan dapat berapa? 16 cm. Okey. Untuk kiraan perimeter, unit jangan tertinggal. Unit kena ada, okey? cm. Unit dia cm je ataupun m, ikut pada soalan. Okey, yang kedua, kita boleh cari objek mana ataupun poligon mana yang lagi besar dengan kira luas. Okay, kira luas. Luas ni operasi dia kita menggunakan operasi darab. Kalau awak ingat beza. Kalau perimeter operasi tambah, luas operasi darab. Okay, cuma luas ni dia ada dua jenis poligon dan dua cara kiraan yang berbeza, formula yang berbeza. Okey, yang pertama kita panggil dia luas untuk segitiga. Yang kedua luas untuk segi 4. Segitiga ni tak kisahlah segitiga sama sisi ke, segitiga sama kaki ke, segitiga bersudut tegak ke, sama je. Dia
ada tambahan 1/2 darab panjang darab tinggi. Okay, contoh cikgu lukis segitiga bersudut tegak. Ini 9, ini 3 cm. Okay. So macam mana nak kira? 9 darab 3 je tu. Betul, tapi jangan lupa kena darab 1/2 juga. Jadi 1/2 darab 9 darab 3. 2 dengan 9 tak boleh potong lagi kan? Tak boleh cikgu. So tak apa, kita biar dulu 1/2. Kita darab 9 dengan 3 dulu. 9 darab 3 dapat 9 dapat 3, 3 dapat 20. 27 cikgu. apa tadi? Oh, yang kan kita tadi cikgu. 27 sayang. 27. Okey. Sekarang ni boleh kecilkan ke? 2 dengan 27. Boleh. Tak boleh. So kita darab je 1 darab 27 dapat 27/2. 27/2 awak akan dapat 13.5. So maksudnya bahagi 27 bahagi 2 dapat 13.5 cm kuasa 2 cm cube cm square. Ada 2 kecil dekat atas. Okay, unit tak boleh tertinggal, mesti tulis. Okay, kalau untuk segi 4 pula, kita kira nak tahu luas dia, panjang darab tinggi. Ada beza tak segi 4, luas segitiga dengan luas segi 4? Ada cikgu. Ada. Segitiga ada 1/2, segi 4 tak ada 1/2. Panjang darab tinggi sahaja. Okey, contohnya cikgu ambil segi 4 tepat. Okey. cm. Jadi nak kira dia, kita ambil satu yang panjang, kita ambil satu yang tinggi. Ambil panjang 1, tinggi 1. 6 darab 6 cm darab 2 cm. Awak akan dapat 6 darab 2 berapa kelas? 12. Pandai. 12 cm kuasa 2. 12 cm square. Okey, ada soalan tak? Boleh beza tak perimeter dengan luas? Boleh. Okey. So, nampak tak? Ada manusia dekat sini. Nampak. Okey, nama manusia ni Ana. Ana ni dia nak cari kucing dia. Okey, tapi masalahnya okey, ada tak boleh tulis tu? Lili. Thank you, Lili. Cacing yang Lili. Tolong menolong amalan dia. Okey. Pakai. Dekatkan. Okey, so Ana ni nak pergi dekat kucing dia. Kucing dia dekat mana? Kat atas batu. Dekat atas batu, jauh dekat sini kan. Tapi dalam perjalanan dia nak pergi ni ada soalan-soalan yang dia kena jawab. Awak nak tak tolong Ana pergi kat kucing dia? Boleh. Okey, terima kasih kawan-kawan. So Ana akan gerak dulu. Jalan-jalan-jalan sampai dekat soalan yang pertama. Siapa nak tolong Ana jawab soalan pertama? Saya. Maizatul. Okey. Okay, Maizatul. Baca. Berikan nama poligon dan cari. Ni perimeter ya cikgu. Ya betul, perimeter. Perimeter poligon itu. Cikgu, macam mana nak tahu nama poligon? Okey, awak dah belajar sebelum ni kan macam mana nak tahu nama poligon? Kena kira sisi poligon. Cuba kira sisi poligon tadi berapa? Ada 8 cikgu. Okey, kalau 8 apa nama dia? Hexagon. Hexagon 6 sisi Aini. Oktagon. Tanya bagus ya Aini cuba. Bagus Aini cuba. Oktagon. Okey, hexagon 6, oktagon 8. Okey. Cuba kira perimeter dia. Maizatul. Cikgu, saya rasa 51.
50. Kurang tepat. Ada tak yang nak tolong Mazatun? 56. 56. Unit dia apa? Cm kuasa 2. cm sahaja. Sebab dia cari perimeter. Cm kuasa 2 untuk luas. Okey? Okey, betul. Ana dah boleh gerak. Dah boleh jalan dah. Okey, seterusnya. Siapa nak tolong soalan seterusnya? Cikgu Aini nak tolong. Aini nak tolong? Bagus Aini. Okey Aini. Baca. Berikan nama poligon dan cari perimeter poligon itu. Apa nama poligon tu Aini? Hexagon. Sebab dia ada 6 sisi. Dia ke 6. Cuba kira betul-betul. 1, 2, 3, 5 cikgu. Kalau 5 apa? Tak tahu. Pentagon. Okey. Cuba kira perimeter dia Aini. 8 kali 5. 8 tambah 5 kali cikgu. Kita 8 tambah 5 kali dapat 8, 9, 40 cikgu. dapat 40 apa? Unit dia apa? cm cikgu. Pandai. Tanya untuk Aini. Tukar untuk Aini. 40 cm. Okey, Ana dah boleh jalan. Ya, Ana sampai kat sini. Siapa nak tolong soalan yang ni pula? Saya. Okay, Lily nak tolong. Okey. Okay, apa nama poligon tu dulu? Segitiga. Segitiga sama kaki ke? Segitiga sama sisi ke? Segitiga bersudut tegak? Tegak. Segitiga bersudut tegak. Okey, cuba kira perimeter dia Lily. 58 unit cm. pandai. Good job. Okey, Ana dah boleh gerak. Gerak. Okey. Siapa nak tolong yang ni? Syafiqah cikgu. Syafiqah tak try lagi kan? Okey, kita bagi Syafiqah try. Okey, Syafiqah. Ni soalan untuk Syafiqah. Okey, Syafiqah dapat gambar poligon apa? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, cikgu pinjam sekejap. Okey, dekat sini ada 2 poligon. Yang atas ni apa nama dia? Segitiga. Segitiga. Yang bawah? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Okey, cuba kira perimeter dia Syafiqah. Tak pula cikgu. Okey, pandai. Tepuk untuk Syafiqah. Wah, pandai ya Syafiqah. Oh, lupa nak tanya. 40 apa Syafiqah? cm. 40 cm. Pandai. Okey, thank you. Ana pun gerak lagi. Okey, yang ni kita selesaikan sama-sama, okey? Berikan nama poligon dan cari perimeter poligon. Apa nama poligon ni? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Okey, dekat sisi atas 5 cm. Maksudnya kat bawah pun sama 5 cm. Dekat sisi kiri 12 cm. Sisi kanan pun sama 12 cm. Okey, cuba kira berapa perimeter dia? 34 cikgu. 34. Ini cakap 34 lagi. 37 cikgu. Satu cakap 37 lagi. 70 cikgu. 70 besarnya Syafiqah. Okey, tak apa. Nanti kita tengok jawapan. 34. Okey, Lily dengan Aini cakap 34. Mazatun 37. Syafiqah 70. Okey, jawapannya adalah 34. Okey, kita letak sini ya. Last sekali kita nak pergi dekat checkpoint seterusnya. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni dia gabung 2 poligon. Yang atas nama dia berapa? Kira sisi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa? Berapa sisi? 6. 6. Kalau 6 sisi
poligon Hexagon. hexagon. Yang bawah Segi 4. Sama. empat sama. Segi 4 sama. Okey. Okey, kat sini maksudnya semua sisi dia 4 cm. Yang dalam ni nak kira tak? Tak, sebab perimeter ukur keliling. Jadi kita ukur luar sahaja. Okey, cuba kira berapa perimeter untuk objek ni. Cikgu, saya rasa nak Jadi cakap 32, Mas Datuk 60 lagi 45, kita cakap 45. Cikgu dapat ini lambat sangat kira. tak 32 je, Bu. baik, cakap macam tu. 32 je, Bu. Okey. Okey. So, jawapan yang betul adalah 32. Aini dengan Lily. Pandai-pandai dengan Lily. Okey. So, terima kasih semua. Ana dah boleh jumpa kucing dia. Yeay.